Sini sekali kot. Sekali dua. Yang itu duduk dua dulu. Dua masuk. Tak kita berdiri nanti bang terus. Belakang. Tak tahu. Tak ada. Ni masuk ada simpang. Boleh nampak satu simpang belah kiri. Simpang kiri. Sepatnya. Sampai rumah. Rumah ni pun nampak daripada jalan. Mama semua biar kat sini ya. Ini Kita ada semua tak apa. nak uji nyali kat mana? Sini. Tak barang lah. Sebab set untuk uji nyali. Ini set untuk uji nyali. Kalau nak uji nyali sana bawa terus. Sound card. Boleh juga sana boleh buka base. Okay. Okay, Assalamualaikum guys. Sorry ada terkendala sikit. So sekarang kita akan mulakan kita punya hunting insyaAllah. Tapi kita kena berjalan daripada rumah ni ke rumah sebelah yang lebih angker. Sebab rumah ni tak angker pun. Ada gewer-gewer je. Okay, minta tolong share lagi lah. So hari ni Kak Daisy bersama empat orang sahabat. Jadi kita akan hunting. Walaupun 4 orang aku takut pasal sini ada kubu. Itu yang masalah. Back. So bebek jatuh. Air banyak sangat nak pegang. Alamak, aku tak ada lampu sebenarnya. Kesian kat Dai. Sekejap guys. Lampu saya tak terang. Tadi. Sekejap. Allah. Tak nak aku duduk. Nampak tak tu? Kita nak pergi main kat situ. Dekat situ ada busuk. Ni kubur Ya. Kat kubur. Ada kat kubur. Yang kita nak pergi ni rumah bumi. Kita orang berempat tapi nanti akan buat dua-dua. Okey, sekejap kasih Kak Jai scan sekejap. Bukan ni. Masuk dalam beg. Bismillahirrahmanirrahim. 2 orang dah masuk, kasih dia masuk dulu. Boleh tahan guys. Okay, jom kita pergi. Kak Jais punya stand dah patah waktu pergi Bukit Fraser. Okay. Ini subhanallah terkejut aku. Tak nampak lah. Sebab lampu saya. Okay. Maaf ya lambat start tadi. Ada masalah-masalah yang tidak dapat dielakkan. Stand pun tak bawa, portable pun tak bawa. Mantap. Siapa boleh scanning? Scanning lah. Bismillah. Masya Allah.
aura pokok ni kuat guys. Dia kuat sangat. Bila kita scanning, kita akan rasa kebas. Kak Des tak jadi hantu Macam korang tahu aku tak jadi hantu. Tapi nak bawa korang pergi menyusur malam. Ini rumah bomoh. Di sini daripada ilham yang saya dapat daripada rumah, ada seorang tua duduk di tengah rumah dan juga ada kuntilanak. Rumah ni. Bersama saya ada 2 orang budak bigo dan juga Alang Elis, Kak Elis, Assalamualaikum. Abdul Rahman Lubis, apa khabar? Ada 4 orang, tapi kita tak pergi hunting ramai. Masuk sorang-sorang. Okey, rumah ni saya rasa Abdul Rahman Lubis boleh tengok apa ilham yang saya dapat semalam waktu nak zikir. Ada seekor kuntilanak kat rumah ni. Dan juga ada seorang tua yang duduk di tengah-tengah rumah. Tapi rumah ni rapuh lah. Kak Des akan cuba masuk dalam. Right. Kita tak masuk ramai-ramai. Siapa yang boleh main aura boleh cuba scanning. Tak tengok. Kalau kebun tak tengok. Jadi sebenarnya Kak Des nak buat solo, tapi ada 2 orang daripada budak bigo yang kira diorang tak ada perawat, jadi saya backup diorang, tapi nanti saya akan masuk seorang. Okey. Betul tak? Hati-hati adik. Kak Elis. Terima kasih. Dah lama dah saya tak come back. Saya buat balik dekat Facebook sebab saya tak nak buat dekat bigo. Sebab budak-budak bigo semuanya kurang hajar. Dan banyak mikrop. Korang nampak tak? Guys. Masya Allah. Siapa boleh scan Rumah ni ilham yang saya dapat. Ada seekor kuntilanak. Sekiranya dapat dilihat dalam mata kasar, maka korang akan nampak. Tapi dia duduk kat dalam rumah ni. Okey. Seekor kuntilanak dan ada seorang tua yang duduk kat dalam rumah ni. Itu ilham yang saya dapat lah. InsyaAllah. Salah seorang daripada kru dah masuk. Bagi dia masuk dulu. Nampak. Kanan dikit posisi pak. Bagi dia masuk dulu. Ini adalah rumah bomoh Kalau betul ilham yang dapat daripada Allah itu benar, maknanya ia benar. Cumanya hanya dia tidak dapat kelihatan dengan mata kasar. Tapi saya yakin sahabat-sahabat di Facebook. Bismillahirrahmanirrahim. La khayyum wa khayyum la yamut. Bismillah. Okey, sekarang korang boleh tengok kat sini. Na'udzubillah la khawla wa la quwwata illa billahil azim. Buka mata batin korang. Abdul Rahman Lubis. Nampak tak apa yang saya tunjuk Tidak akan ternampak dalam mata kasar insya-Allah. Tapi saya tahu kawan-kawan di Facebook saya amat mantap sekali. Bismillah. Lepas ni Kak Daisy akan masuk seorang kat rumah tu. Bismillahirrahmanirrahim. La khayyum wa khayyum la yamut. Hasbunallah ya malik ya malik ya malik ya malik. Wahai makhluk yang berada di sini, aku tahu ini tempatmu. Jangan mendekat.
Aku tidak menyakitimu, hanya ingin datang berziarah. Bumi ini milik Allah. Kau adalah makhluk Allah. Aku juga khalifah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan mendekat. Allahu Akbar. Bismillah. Tatu. Takutnya tatu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita scanning dulu tengok ada tak. Ada bau busuk. Perhatikan. Wahai makhluk yang berada di sini. Wujudkan dirimu kepada kawan-kawanku. Waalaikumsalam. Yuk hadir datang nonton. Terima kasih Koma. Terima kasihlah Koma datang. Ya, saya comeback. Nak saya masuk ke. Tapi awak ni. Uish. Ini belakang rumah bomoh. Allahu Akbar. Na'udzubillah la khawla. Wacak. Aku buka silet. Terkejut. Lah. Ihu. Wahai makhluk. Dan share. Continue. Tak ada pun. Ihu. Saya datang. Kalau korang nak tahu. Aura tempat kuat. Sebab ini berhadapan dengan. Tak okey. Ini ada bilik mandi. Nak masuk ke? Seram pula. Sekarang pulangkan. Tak boleh masuk sebab ada penghuni. Okay, ada penghuni. Ada penghuni dalam ni. Duduk diam-diam dalam tu. Okay, ada penghuni dalam tu. Allahu Akbar. Ini belum masuk rumah yang sepatutnya. Ini rumah Kak Dacia dekat belakang. Alice dan share, thank you. Hai hantu jembalang tanah, jembalang angin, jembalang api. Datanglah kepada Alice. Ni hantu Daisy taklah bigo ke? Malas aku lelas bigo. Bigo banyak pakai prop. Lepas tu gaduh-gaduh. Aku baru lagi tadi gaduh. Dia nak pakai main majlis-majlis. Dia tahu aku pakai majlis aku orang lah. Gamer tu udahlah main prop. Kau mau tahu tak? Aku jumpa prop pocong hari tu dekat PPUN. Terus Kak Des pakai. Kak Des lompat-lompat. Dia orang tu suka gaduh-gaduh. Tak nak lah aku. Tak apalah. Lagipun Kak Des buat kat bigo. Tak ada orang sawer. Lebih baik aku bagi sahabat kat Facebook. Lagi bagus. Aduh, dia ni memanjang padahal. Apa pun tak ada. Okey, tak besar. Sagi kawan kita turun daripada rumah bomoh. Kak Dah masuk. Hihu. Kakak cantik. Kakak jangan Kakak cantik. Hari ni saya ada bawa sound card. Sebelum uji nyali kita akan pasang setanggi. Dan kita akan uji nyali Abang Ami. Kak Dais tak boleh uji nyali sebab hantu tak akan mendekat. Perawat memang susah hantu nak dekat. Hidup kena scam. Tak scam, tak boleh naik. Itulah pasal. Aku dah glamour dah kat Bigo tu.
Gaduh. Kakak cantik. Tak ada apa kat sini. Kita tunggu tau. Sekejap lagi saya masuk rumah bomoh tu. Saya agak seram juga sebab saya tahu dalam tu ada kuntilanak. Ya, rumah dia. Rumah bomoh dia main-main pasal dia pakai pemujaan. Makanya syaitan-syaitan yang bersini adalah syaitan-syaitan yang ganas dan kehausan untuk mengganggu manusia. Thank you guys yang stay. Okay, dekat sini aku tengah cari kubur. Ada kubur yang muncul pada hanya waktu malam. Sebelah ni kubur. Tapi kita tak main kubur. Kakak cantik. Tak tidur lagi. Ada bunyi. Kulak untuk malam ni semoga dimudah usaha, amin. Nak nampak betul tak ada lah. Kecuali kalau korang ada mata batin korang dibuka, insyaAllah. Tapi tengok. Ikutlah. Kebayan boleh. Kebayan dulu. Abang dah keluar. Jom. Dia dah keluar ke belum? Okey, kita akan masuk. Ini rumah bomoh. Kita akan masuk. Hari ni Kak Daisy menguji kekuatan iman. Kakak cantik. Pergilah dekat rumah Nur Suryana. InsyaAllah, masyaAllah. Kita tunggu abang tu keluar. Aku tunggu seorang-seorang kat sini. Seram pula. Itu kalau kat Bigo tu dia dah lah baling-baling barang. Merepek. Cepatlah. Aku dah takut ni. Ini pokok apa Ini pokok ciku kot. Kita tunggu diorang keluar daripada rumah tu. Walaupun terkejutnya, Masya Allah. Ya Allah, tengok depan ni. Masya Allah. Sini Allah kuat guys. Tapi itulah kalau Kak Daisy yang datang. Lambatnya. Apalah Kak Daisy buat seorang kat sini, ya Allah. Tak nampak apa pun. Kejap tunggu dia turun. Kau tu rumah tu takut pula aku nak masuk. Okey ke tak okey ke member masuk dalam? Ya Allah, korang ni rumah bomoh. Dengar. Ada bunyi lah pula. Dalam tu ada kuntilanak, ada seekor punya. Takut sejarah rumah ni, rumah bomoh. Kalau rumah bomoh ni dia banyak bela qadam. Qadam ni adalah syaitan iblis.
Bila bomoh ni mati, maka kadang-kadang ni berkeliaran. Pasal aku bawa ni. Kalau dia datang, akak tumbuk dia. Cung. Bismillah. Kalau korang berani tak duduk sini seorang? Apalah. Kak Lady 360 darjah. Sebelah ni kubur ni. Aduh. Sebelah ni kubur. Ni kubur. Depan tu ada rumah. Tapi rumah tu tak ada. Ada mata. Sekejap. Kita pasal ubat nyamuk 360 darjah. Cepatlah. Hai, abang tu kat atas buat apa? Kak Daisy nak terkencing ni guys. Bayangkan korang sorang-sorang duduk sini sebelah kubur. Okay. Walaupun kita hanya takut Allah, tapi keseraman tu ada. Yang sana tu budak biru, diorang semua budak-budak baru. Nak kencing weh. Nak terkencing pula tu. Kejap guys, kejap. Lamanya abang tu kat atas. Nak terkencing. Macam tunggu nak masuk toilet dah. Tak berani Kak. Kalau ketakutan tu dah terlebih menguasai diri. Aduh, saya rasa tak bergerak dah. Pensan kat situ gak. Tak tahulah. Bila? Itulah sebelah ni kubur. Masya Allah. Aku tak nak minum. Aku seorang ni siap. Sana kubur. Ni kubur. Pandai pula Tok Bomoh tu buat rumah sebelah kubur Ada suara. Ada suara perempuan. Ya Allah. Ya Allah. Abang tu tidur ke dalam? Lambat no. Okey ke tak okey tu? Aduh, lambat tu. Dia Facebook juga. At least lepas ni kita pasang sound card lagi clear. Ada suara lah. Apa tu? Aku bawa banyak. Kita jalan dulu. Lampu aku pula buat hal. Diam. Bismillah. Ya Allah, dia mantap Wahai makhluk yang berada di sini. Panji aku, si panji alam. Rohmani nama tubuhku. Daun selokah penggaliku. Angan-angan kepada aku. Tangsa kepada aku. Aku salah, aku disembah. Aku dosa, aku dipuji. Aku lebih di dalam alam ini. Dilebihkan Allah, diri Muhammad. Dilebihkan baginda Rasulullah berkata, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Aku kunci kau di situ daripada bab penjuru. Allah dengan kata kalimah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Nampak tak? Nampak? Apa tu? Korang bungkaikan sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. La qayyum wa qayyum la yamut. Hasbunallah ya Malik. Tangan aku mengeletar. Ya Malia. Hilang. Hilang kan? Dia pusing. Perasan tak? Daripada sisi tadi muka dia ke depan.
Bismillahirrahmanirrahim. Hasbunallah ya malik. Wih, tangan aku meletak. Aku tak takut. Wahai makhluk Allah. Nampak ni? Tunjuklah wajahmu, wahai makhluk Allah. Jangan tunjuk dekat aku. Oh, dia bergerak guys. Masya Allah. La hawla la quwwata illa billahil azim. Bismillahirrahmanirrahim. La khayyum wa khayyum la yamud. Wahai makhluk Allah. Aku kuncikan dekat 4 macam tu. Nampak tak bang? Dia bergerak tadi. Nampak? Dia tak suka kita suluh dia. Daripada dia tak nampak. Ini ke putih anak yang ada kat dalam rumah tu? Aku tak tahu. Nampak dia pusing. Nampak dia pusing. Astaghfirullahalazim. Kau nampak tak yang hitam tu kepala dia? Lepas tu dia menghadap ke aku sekarang. Hasbunallah ya malik ya malik ya malik. Bismillahirrahmanirrahim. La khair. Hilang. Dia bergerak-gerak macam ni. Masa dia bergerak macam ni. Okay. Kalau gelap macam ni, tak nampak. Ya. Sekejap Yang tu, kepala nampak dia main. Okay. Nampak tak? Sekarang dia pusing ke sini. Dia macam tergantung. Yang hitam tu, kepala dia. Nampak tak? Aku tak larat nak tengok ni. Nampak dia pusing balik. Nampak? Dia pusing-pusing. Sekarang dia mengandang ke sini. Kata dia bergerak cerita je. Sekarang kepala dia ke tepi. Badan dia ke tepi. Lepas tu dia pusing. Masya Allah. Yes. Dah makan. Kau nampak dia bergerak. Dia tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbunallah ya malik ya malik ya malik. Hai makhluk Allah. Kuncikan kepada 4 bersyukur. Ya Allah. Nampak tak? Sekarang dia menghadap ke kakak. Dia menunduk je. Kau nampak kiri kanan tu kain putih. Okay. Aku. Okay, sekarang dia pusing. Sekarang nampak sebelah kiri tepi badan dia dengan rambut dia ke depannya. Jelas Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Wahai makhluk yang ada di sini. Dia dah dikunci. Kalau korang nampak betul saya tak tipu, dia bergerak-gerak. Sekarang dia ke situ, dia macam ni. Okay, jelas Mama. Ya Allah, terkejutnya. Masya Allah. Allahu Akbar. Terkejut. Ya Allah, okey dia dah keluar. Abang Syam. Ada satu penampakan kat situ. Apa dia? Kakak konti. Ya. Jelas. Sekejap. Kejap kan. Dia macam ni tau. Dia macam ni ke depan. Kemudian dia akan bergerak macam tu. Biasa saya dah kunci dia. Kat pokok tu. Kat tengah-tengah tu. Sekejap. Ada. View saya nampak. Bagi yang ada dalam live ni. Sekejap.
Okey. Ada seorang Atas sikit bang. Atas sikit bang. Okey situ. Perhatikan ada satu putih. Kemudian rambut dia sekarang dia pandang kiri. Nanti dia bergerak menghadap kita. kalau korang nampak, korang boleh tahu. Mata saya memang tak nampak walaupun. Waalaikumsalam sahabat. Abang boleh fokus sini ya. So saya pergi masuk dalam. InsyaAllah. Reput dalam kelalahan. Okey. Dan 2 bilik tu jangan masuk. Reput sangat. Okay, so guys, kat dia saya masuk ni, lampu saya pun tak ni. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'mu alayya. Bismillahirrahmanirrahim. So saya masuk seorang. Bismillahirrahmanirrahim. Ni rumah bomoh yang dikatakan. Assalamualaikum wa warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Wahai makhluk yang berada di sini, aku tahu kau melihat aku. Hanya datang untuk berziarah. Masya Allah. La khayyu wa khayyum la yamut. MSJB. Kuala Kubu. Saya ran seorang. Assalamualaikum wa ala ibadillah salihin. Oi. Rapuh. Kuala Kubu baru. Ui, rapuh weh. Kat Dais ni dah lah gemuk. Reput. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Wa qina azaban nar. Pelan-pelan jalan Daisy. Allahu Akbar. Allah. Astagfirullah dulu. Okay. Kat tengah-tengah ni korang tengok apa ada. Dalam rumah ni ada seorang tua. So kita tak boleh lalu tengah ni. Kita kena lalu tepi. Pelan. Lepas tu main lompat-lompat. Oi, lompat jatuh aku guys. Pada semua sahabat, saya akan bermain di Facebook je. Tak ada main bigo dah. Aku tak nak main bigo gaduh-gaduh. Pasal prop. Kakak cantik. Jangan mendekat. Aku takut. Aku tak takut engkau. Aku takut Allah. Aku takut seksa Allah. Tapi aku tak larat nak tengok muka kau yang cantik tu. Minggir. Minggir. Bagi laluan dekat VIP ni nak lalu. Wahai makhluk yang berada di sini, jangan malu untuk menunjukkan sebarang bunyi, bauan ataupun gerakan. Tapi jangan gerakan lompat-lompat deh. Nanti aku pensan. Oi, korang. Okey, tadi dah nampak kuntilanak kat atas pokok. Memang jelas kan? So, ini kita masuk rumah kuntilanak pula. Waalaikumsalam. First time join Daisy Hunters. Adanya hati-hati kak. Eri. First time? Allah. Okay. Boleh. Hari ni kita tak ada main apa-apa. Kita main uji nyali je nanti. Situ. Tolong scan. Ada yang duduk. Kadang kena jalan pelan-pelan sebab rumah ni reput. Aku dah lah kurus. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Oi, pucuk aku. Ya Allah. Sekejap, Casey on the way. On the way ke? Oi, reput lah weh. Sekejap. Assalamualaikum. Kalau Muslim jawab.
Assalamualaikum. Kalau bukan Muslim, anggukkan kepala. Weh, aku rasa aku tak boleh lari ni. Sebab reput ni. Thank you guys. Reput. Rumah ni rumah bomoh. Apa yang bomoh ni buat kat sini, aku pun tak tahu. Cak. Oh. Hey. Terima kasih stay dengan saya. Menemani saya. Ayuh, ya Allah. Kejap guys. Semut masuk seluar. Kejap. Wah, apa? Kita duduk sekejap kat sini boleh tak? Kita duduk dan diam. Bukan saya ke sana. Kau jangan gatal nak hantar. Kau hantar dekat tu budak bigo tu. Abang Ami. Kau hantar kat dia nanti. Ada ujian nyali. Asyik aku je kena ujian nyali. Mak pucuk. Oh ya Allah. Ini menandakan Kak Daisy kena kurus lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Panji aku si Panji Alam. Rohmani nama tubuhku. Daun selokah penggaliku. Angan-angan kepada aku. Tangsa kepada aku. Aku salah. Aku disembah. La ilaha illallah. Aku tak boleh habiskan mantra. Kena diam-diam. Kena ada bahagian-bahagian yang saya tak boleh baca. Depan orang sekejap. Ikut mana Ini dinding dia. Masya Allah. Apa ni? Allahu Akbar. Ini mesti tempat dia letak kepala orang yang dipotong. Ya Allah. Aku takut. Bukan takut hantu. Aku takut reput. Syawal, kau jangan hantar dekat aku. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Sorry sebab rumah memang betul-betul reput. Ya Allah, aku tak nak lalu tengah ni ada benda. Ni tengah ni ada benda. Kita pusing balik guys. Rumah ni reput gila Aku tunjukkan pada sini. Ya Allah. Panji aku si Panji Alam. Rohmani nama tubuhku. Daun selokah penggaliku. Angan-angan kepada aku. Tangsa kepada aku. Dilebihkan Allah. La ilaha illallah. Hadir. Hadirlah. Kawan-kawan aku nak tengok ni. Ya Allah. Apalah budak bigo tu buat kat bawah bisik-bisik. Ada satu je kuntilanak tadi. Aku rasa itulah kuntilanak yang menduduki rumah ni. So bila kita datang, dia pergi kat pokok tadi. Okay. So memang benarlah apa yang saya dapat ilham semalam dalam tidur. Sebab saya membayangkan tempat ni dan memohon kepada Allah untuk menunjukkan petunjuk kat tempat ni. Jadi apa yang Daisy dapat adalah ada kuntilanak seekor kat dalam rumah ni. Tapi sekarang saya tak nampak pun kelibat kuntilanak tu tak ada kat sini. Sana tak boleh pergi tengok Okay, hati-hati. Jom. Ada orang masuk lah. Betul lah, aku turun lah. Dah leceh lah dia ni. Abang ambil hati. Saya tak ikut jalan tengah pun.
dia keluar lah sebab ada budak bigo masuk. Tu. Kita lepak sini sekejap. Dia tak ada kat dalam rumah. Daisy, sekejap lagi dia hadir. Okey, aku dekat tingkap. Okey, kau kasih kat sini. Tadi aku dah dapat satu. Hantar dia kat sini. Panji aku, si Panji Alam. Okey, sekejap. Siapa yang dengar, korang jangan guna mantra ni Okey, kalau tak tahu. Sekejap. Panji aku, si Panji Alam. Rohmani nama tubuhku. Daun selokah. Masuk balik. Tapi ada budak kat dalam. Okey, aku masuk balik. Abang Ami kat dalam. Uish. Aduh. Uput. Tak boleh ni lembik ni. Ya Allah. Ya. Korang doakan aku tak jatuh orang. Ya Allah. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, MSJB suruh saya main dekat ya Allah. Jangan jatuh, ya Allah. So main kat tingkap. So kita pergi main kat tingkap. Dia buat pemanggilan. Yang korang dengar tu adalah budak bigo. Okey, sini. Panji aku, si Panji Alam. Rohmani nama tubuhku. Daun selokah. Yang korang dengar tu budak bigo Penggaliku. Angan-angan kepada aku. Tangsa kepada aku. Siapakah dia? Mana kaki? Oh, yang tadi tu budak itu ke? Aku salah. Budak yang ikut budak bigo escort. Aku disembah ini ke? Aku dosa. Aku dipuji. Selalu hadir dari Kota Kinabalu. Genang Kinabalu. Alalala. Bismillahirrahmanirrahim. La khayyum wa khayyum la yamut. Mantap. Ada. Mantap. Jangan mendekat. Kau adalah suruhan Syawal. Aku kawan baik Syawal. Ambil jauh. Jom kita dekat sikit. Saya minta maaf. Saya kena jalan pelan-pelan sebab badan berat saya dah macam anak gajah. Okay, rumah ni pun dah lama. Bismillahirrahmanirrahim. La khayyum wa khayyum la yamut. Hilang. Kau bermain teka-teki. Cak yes. Oi, apa kena mengena? Tadi kau yang suruh aku main. Kau hantar. Aku nak kau kenakan budak bigo sebenarnya. Kau tahu tak aku gaduh dengan budak bigo? Okay, nampak tak tadi? So, kita ada pocong, kita ada kuntilanak. Okay. Pocong ke? Betul. Tapi dah hilang. Kak Daisy dekat dengan tingkap ni. Ihu. Abang pocong. Jangan malu-malu deh. Ya ampun. Itu bukan dia yang tadi. Ya udah gak ada tu malu sih sama Daisy. Cong. Abang ke akak? Abang. Tadi aku nampak akak dekat atas pokok. Dia pusing. Dia gerak sini. Aku kunci dia dulu. Aku takut kalau tak kunci kan dia terbang kat aku. Okay. Yang tadi, yang baru dekat tingkat tadi abang. Hati-hati. Ada orang lah. Pilah Kak Amir tu Cik Chong. Keluarlah. Aku tak sekarang lama.
Hati-hati, ada pocong. Jom keluar. Kita akan bawa macam nyali. Tak seronok lah dia. Budak bigo. Sebab ni kecil je guys. Korang tak ikut aku pergi Bukit Fraser. Hari tu aku tidur kat Bukit Fraser. Tengah tidur, ya Allah. Aku tidur dalam kemah. Bila masuk kemah, ya Allah. Kehadirannya, Masya Allah. Na'udzubillah. Aku tak boleh tidur waktu tu. Dia dah tup. Macam tu. Dekat Bukit Fraser. Okay. Aku nak turun sekejap kan. Ni. Ni dapur. Bismillahirrahmanirrahim. Janganlah jatuh. Ya Allah. Apa benda ni korang? Sekejap. Tak best sebab ada ramai. Bukan ramai, ada 4 orang je. Ada pala lain juga ke? Ada bigo. Sibuk dia. Dia tu penakut. Dia penakut. Kita tinggalkan dia. Alhamdulillah dapat 2. Bagi kita. Wahai makhluk yang berada di sini. Untuk pertama kalinya. Tunjukkan. Aku gerakkan. Seperti di dalam bigo tu. Dia bergerak. Okay, jom. Masya Allah. Bismillah. Ada pewangi kat sini. Lompat dia, lompat. Jangan lompat. Lompat. Kau suruh aku lompat. Aku minta maaf guys kalau Kak Daisy pergi hunting. Aku ni hantu lagi. Tapi waktu di Bukit Fraser, saya izinkan dia untuk cuba masuk di dalam badan. Jika mampu, aku cakap. Dia datang. Bau busuk sangat. Bau pocong. Dia datang. Tapi dia tak boleh masuk. Tapi aku macam, jugalah. Tak best lah kawasan ni. Tak takut pun. Mana cang tadi? Okay. Korang nanti boleh tengok balik. Korang akan nampak kakak cantik tu. Dia berpusing. Okay. Dan pocong tadi. Lepas tu bila Kak Das pergi dekat, dia lari. Apa kata kita duduk kat pokok ni kejap, nak tak? Tapi aduh, tu yang receh tu. Tapi 2 orang lah. Maksudnya ada berempat kat sini. Aku kalau buat parah ni pun. Sebenarnya tak ramai lah. Ada total semua 4. Okay. Okay, ini Abang Syam. Korang tahu kan Facebook? So, saya dapat pocong dengan kuntilanak. Nanti boleh tengok. Lagi sini. Kena buka lock lah. Tu, sekejap. Sekejap. Tak ada dah. Lock berapa minit je. Tak ada dah. Jadi betul lah apa yang jagaan saya. Kuntilanak dan juga ni Amir. Sebelah ni kubur. Kan? Yes, kubur. Itu kubur tu kena masuk. Jadi lah guys, hari ni tak berapa mantap tapi dapat 2 footage. Okay, bukan prop.
Mungkin tunggu Kak Dais besok Kak Dais resi. Dia main sih. Hey, siapa di sana? Siapa di sana? Aku nak lari pada orang ni. Apa so buat orang Muhammad tak seram. Saya di sini. Okay, besok kalau korang nak tengok Villa Nabila, besok saya boleh pergi siang. Nak tak? Bukan Villa Nabila. Apa tu? Kalau korang nak tengok apa? Banglo Farah. Siapa nak? Banglo Farah boleh tahan. Ada 2 saja penampakan. Dan benarlah apa yang ni Kak Dais. Hari ni Kak Dais minta maaf tak dapat buat live yang gempak sikit pasal ada 4 orang. Diorang pun buat hal. Dia kena salam Hadi, salam. Thank you Zahura. Dia kena syawal lah dia. Oleh kita tak sempat lah ujian hari sebab dah pukul 4. Apapun saya nak tunjuk mata saya yang bling-bling ni. Sebenarnya Kak Dais baru habis kerja. Terus pergi bling-bling. Jadi insyaAllah esok kita akan pergi ke Banglo Farah mungkin siang. Untuk Kak Dais tunjukkan dekat korang macam mana. Banyak woi aku nampak. Nyala. Woi banyak ke? Akak solo hunting ke? Sebab baru join. Saya solo. Tapi dah habis dah. Hari ni ada 4 orang. 2 daripada Bigo. So akak dengan akak punya partner lah. Tapi bila hunting, akak hunting solo. Wow cantik badan hati lah. Khas untuk comeback. Aku balik kerja. So banyak ada bunyi. Apa? Sampai dekat pada Zakura tak kenal. Oh mak pucuk, kau tak kenal aku ni. Saya dah lama dah. Okey, besok kita akan buat dekat Banglo Farah. Saya pergi siang lah nak tunjukkan korang. Kalau pergi malam tak nampak Banglo Farah tu macam mana. Boleh? Mari kita test. Nak test apa budak 2 ekor tu dah nak pergi. Aduh, tu budak Bigo. Kalau aku tak pergi, kalau Alang tak pergi, diorang tak pergi. Diorang takut. Aku ada bawa sound system untuk uji nyali. Tapi dah pukul 4, diorang kata diorang tak nak uji nyali. Aku tahu kenapa tak nak uji nyali. Abang Mi tak nak uji nyali. Penakut. Dia tak nak uji nyali. Lepas tu dia kata, tak payahlah uji nyali. Dah pukul 4. Pasal. Daisy, duduk sat tanda tangan. Medi ke? Kau nak hantar siapa? Sambil jalan boleh tak? Aku tanda tangan. Sambil jalan. Sebelah ni kubur. Sekejap. Aku pergi kat base sekejap. Aku pergi base. Wahai makhluk yang dihantar daripada tangan Syawal. Kau nak pegang tangan aku. Panik kau. Tapi kalau kau baik, kau pegang. Tapi kalau kau tak baik, nanti kau terpelanting. Kat sini ada busut. Tak payah, cuma duduk je. Okey, jap. Kau jangan masukkan barang kat pada aku macam hari tu tangan aku berat. Ni kubur. Busut. Tak nak pergi busut. Busut. Ada busut. Sekejap. Tapi dalam pondok tu. Ya, kejap. Aku duduk. Aku seorang ke apa?
Aku duduk sini. Okey, aku duduk sini. Pasal tanggi je. Okey, sekejap. Sekejap je. Ada member nak hantar. Alright. Alah, boleh tak Abang Amir rasa sekali? Baru kenal ni kak. Sebab biasa jual para lelaki je. Oh, rugi tak kenal Daisy Hunter. Rugi tak kenal Daisy Hunter. Mana setanggi? Beg mana ada sini? Kita pasal setanggi. Dia nak test muka-muka atas saja. Siapa? Siapa Caca? Tak payah setanggi. Tak payah. Sawal dah hantar. Lepas tu, kau nak aku duduk dalam zikir ke apa? Okay, lepas tu. Follow. Yep. Okay, duduk kat zikir Sekejap aku tak ada stand. Stand aku patah. Sekejap. Sekejap. Kau nak aku view belakang ke apa? Ke kau nak kasih belakang ni nampak? Alright. Okay. Tapi pastikan keluarkan balik. Okay. Sekejap. Aku nak ni letak stand. Alang. Kasih kotak tu jap. Kejap. Wow, dah lama rupanya hotel ni. Ni baru tahu ni. Kak biasa-biasa je. Ilmu Allah. Yang hebat tu MSJB. Tak payah, kita je tahu. Sekejap aku pun stand. Bismillah. Okay. Aku mula sekarang. Macam mana aku nak tahu dah stop? Buat live masak-masak. Okay guys, saya nak fokus Okay Syawal, ready? Kejap. Engkau nak aku sedut energi ke apa? Nak zikir ke nak diam? Okay. Kau nak aku zikir ke diam? Bismillah. Syawal. Siapa tiup dekat muka aku? Okay, yang tengok live ni, sekarang saya tengah kawan saya daripada Johor Bahru, iaitu MSJB, dia sedang hantar aura daripada sana.
Nak minta tolong Alang pantau. Tengok Ms. JB cakap apa. Aku sekarang tengah fokus ya. Kau suruh dia geletek tangan aku ke Syawal? Sebelah kanan aku. Aku ada rasa orang mengeletek tapak tangan aku. Dua-dua belah tangan aku panas. Oh, dia mengeletek tangan aku ke? Berat. Kau nak tunjuk, aku tak nak tengok. Kau jangan tipu aku. Aku tahu bila aku tengok kat dada ni, dia muncul. Allahu Akbar. Aku tahu kalau aku buat macam ni, dia muncul. Dudap dadaku. Jangan kau muncul jump scare. Dah belum? Kedua tangan, tangan genggam.
Tengok atas. Syawal, kau jangan bagi dia aku jump scare. Allahu Akbar.
Bodoh lah kau. Kau hantar apa? Aku dah macam... Dia macam... Oh, ada ni. Tadi kita sebenarnya bermain. Sebenarnya itu adalah salah satu cara permainan kami lah. Kadang-kadang macam sahabat saya daripada Johor, jadi dia hantar. Itu adalah cara kita medium. Masukkan makhluk yang ada sekeliling di dalam badan. Jadi waktu saya ni tadi, saya dapat rasakan tangan saya macam gini. Itu memang permainan aura lah, saya tahulah. Saya tak tahu apa benda. Ada satu kata aura yang panas. Dan bila saya layan, kita kena layan benda ni. Kita tak boleh fikir takut. Jadi saya layan. Antara separuh sedar dengan tak sedar. Okay. Cumanya dia tak boleh masuk penuh tadi. Antara sedar dengan tak sedar. Ya guys, mungkin cara ni mungkin kita boleh main dengan siapa-siapa view yang teringin. Jadi kita boleh bermain. Perlu seseorang yang pandai main aura. Apa terbaiklah kak, bukan bahasa ni berkali. InsyaAllah. Sedangkan dia, cik tak ada dekat sana ni. Dan saya tak tahu apa yang berlaku. Cuma saya rasa tadi dalam saya tidur je. Saya tidur je tadi. Dan permulaan memang rasa ni. Jadi kalau korang nak memain benda ni sebenarnya kena ada satu cara pembukaan aura tubuh lah. Pembukaan aura tubuh. Baru korang boleh bermain benda ni. Kalau macam korang tak pandai nak meresap ataupun bermain aura tubuh. Makanya benda ni susah. Tapi boleh dilakukan oleh MSJB. Cari. Gitu. Tapi lillahi ta'ala tadi saya memang tak sedar. Saya macam dia layan macam tu. Okay. Saya rasa dia masuk separuh kot. Macam mana cik tahu badan Daisy ada kosong? Macam mana cik tahu badan Daisy ada kosong? Kosong? Oh ya ke, saya nak try follow para akak ni pula sebab tak ada lagi follow para perempuan ni. Ya boleh. Sekejap. Oh ya ke, ya. Nak jadi volunteer. Saya nak try follow para akak. Apa sebab. Okay. Syawal. Jadi insyaAllah hujung bulan ni Syawal aku turun JB. Mungkin waktu JB nanti aku sponsor sikit sponsor sikit. So mungkin kita boleh bermain. Sebenarnya saya dah lama dah tak main medium macam ni semua apa. Mungkin kita boleh ni balik. Pendinding Daisy ada ruang untuk masuk badan. Itulah pasal. Kalau dulu susah untuk benda masuk. Tapi tadi saya sebab semalam waktu di Fraser saya buka saya izinkan. InsyaAllah. Tadi saya tutup balik dan cuba perkuatkan lagi dinding. Mungkin ialah kurang zikir malam. Satu hari kena 1000 kali zikir selepas setiap solat. InsyaAllah. Pendinding Daisy ada ruang untuk masuk badan sebab saya dah lama tak bermain dan memang saya merelakan dia masuk. Tapi dia tak boleh dia tak boleh sangat insyaAllah. Mungkin kita boleh cuba lagi. Kak nak jadi anak murid akak boleh ke? Boleh insyaAllah. Dengan syarat solat tak tinggal. Okay. Boleh jadi anak buah MSJB juga. So untuk Syawal terima kasih. Sebab sejak saya datang Kuala Lumpur saya belum lagi bermain. Tapi kalau Syawal nak tahu waktu Daisy pergi ke Fraser, Daisy cakap, Bismillahirrahmanirrahim. Wahai makhluk yang sini, aku perintahkan kau untuk masuk ke dalam tubuhku. Aku izinkan kau untuk masuk dalam tubuhku sekiranya kau mampu. Aku cakap macam tu. Jadi, pocong datang. Bunyi bau busuk gila. Dia cuba masuk.
badan aku sakit dan aku cuba lawan dan dia tidak dapat masuk. Maksudnya dia tidak mampu untuk masuk badan-badan orang yang kalau korang amalkan zikir. Tapi bukan zikir waktu hunting, kena amalkan zikir selepas solat tengah malam pukul 12 sampai pukul 6. Kalau saya tak hunting tu maksudnya saya pergi zikir. Terima kasih Syawal atas permainan yang best, tapi saya memang tak sedar. Tadi macam dia masuk separuh. Saya rasa nanti saya tengok balik. Okay. Sama juga dengan kat sana. Terbaik. So korang boleh follow MSJB Paranormal, my best friend. Jadi insyaAllah bila saya bertemu dengan MSJB, kita akan main lagi. Dan kali ni kita nak main tabu. Syawal? Tabu. Mungkin Abang Ami boleh. Abang Ami ni pun boleh tahan. Sorry, bagi saya rasa sikit. Rasa apa? On, okay. Tapi dada aku tadi sebab dada aku sebab ni. Bukan sebab aku macam ditekan. Dada aku tadi ditekan. Tapi hari ni aku ada pakai ni. Untuk buka mata. Ni. Kasturi Kijang. Siapa yang join kami. Siapa yang join. Kalau korang. Tapi dia tak muncul lah. Sebab ini hanya 25% sahaja dibuka. Okay. Kasturi Kijang ni dibuka. Jadi kalau korang nak. Setakat kelibat-kelibat tu boleh lah. InsyaAllah dengan izin Allah. Okay. Alright. Tapi tadi memang tak tahulah. Saya memang susah ni. Dia rasuk memang susah. Tapi kalau silat. Kalau panggil orang silat. Panggil tarian. Dia masuk. InsyaAllah. Mungkin malam besok ke. Kita cuba untuk buat seruan tari. Kita main muzik. Dan mungkin Syawal boleh tolong. Dan saya akan cuba untuk kasih dia masuk ruang di dalam tubuh. Korang beria nak suruh abang main ni apa ni? Ya. Lepas solat zikir 1000 kali kak. Apa zikir pun on here. Sebenarnya untuk permulaan 300 kali. Zikir Allahu. Bila dah mantap boleh naikkan 1000 kali. 1000 kali itu adalah selawat Nabi. 1000 kali. 1000 kali selepas solat. Amalan jantung aku berdebar. Amalan zikir sebenarnya terpulang pada zikir mana yang korang yang mudah. Semua zikir terbaik. Tapi untuk kita meditasi, untuk menguatkan zikir itu sehingga ke kalbu, apabila zikir itu sampai ke kalbu, maknanya ia kekal. Dan apabila korang pergi ke dalam hutan, makhluk-makhluk ini apa-apa je sekarang boleh. Makhluk-makhluk ini dia nampak kita, tapi dia bukan nampak kita wujud macam ni. Tetapi makhluk tu nampak korang, ada cahaya kat dalam. Setiap orang ada aura. Macam saya aura merah. Setiap orang ada aura biru, ada aura putih. Kalau korang selalu amalkan zikir, jangan takut untuk masuk hutan. Bila korang amalkan zikir, bila korang masuk hutan tu, makhluk tu dia nampak korang tu bercahaya. Bila dia nampak bercahaya, dia takut. Dia tahu bahawasanya kita yakin dengan Allah. Kalau korang tidak dibuka tangan, makanya dia tahulah, ini bukan pelawak tapi dia bukan kaling-kaling ni sebab zikir dia kuat. Allah, bila dia dekat kita je, dia terpelanting. Dia panas. Tapi kalau pelawak pun, dia akan nampak. Dia akan nampak kiri, kanan, depan, belakang, senjata gaib pelawak tu sendiri. Makanya, selalulah berzikir. Saya tak mahu tengok entiti. Cukup merasai yang betul, Eri. Kak Dais pun tak suka tengok. Tapi saya suka, macam tadi tu kan nampak kuntilanak dengan pocong. Kalau boleh tak nak nampak terkejut pasal dia terlalu cantik. Tetapi sebagai perawat, selama saya merawat orang pun, saya tak pernah nampak wujud. Tetapi nampak dia riasuk. Terbaiklah Kak. Terima kasih Kak berkongsi ilmu sebab Allah memudahkan. Sama-sama. Jadi kalau korang nak hunting pun boleh. Amalkan surah Nabi Sulaiman. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Right? Allah ta'ala alayya min muslimin. Okay, masuk je hutan. Balik je daripada hunting. Jangan terus balik ke rumah. Singgah dekat mana-mana. Itu adalah pesan Ustaz. Sebab apa kita ada anak bini?
Kadang-kadang dia tak ganggu kita, tapi dia ganggu anak bini. Tapi kalau kita datang sekadar untuk menziarah, sekadar untuk merungkai, tak ada masalah. Tapi pada mereka-mereka yang terlanggar, terludah, termaki, makanya nanti dia akan mengganggu. Jadi, salah satu cara untuk pembersihan diri adalah ambil air limau 3 biji. Ambil limau 3 biji. Selawat Nabi potong, perahkan dalam air. Baca Bismillah 5, gaul arah pusingan lawan jam. Bismillah 5, 11 kali. Kemudian baca Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ghusla minal hayatillahi ta'ala, mandi. Doa nawaitu ghusla minal hayatillahi ta'ala, kakak dah lama ganti. Lama dah hari. Lama dah, insyaAllah. Nawaitu ghusla minal hayatillahi ta'ala itu adalah doa yang digunakan oleh pahlawan-pahlawan terdahulu. Saya dapat doa ni daripada moyang saya. Dia ajar saya dari kecil. Kalau pahlawan dulu, dia pergi mandi. Kalau orang sekarang dipanggil mandi jubat. Ke air terjun, dia mandi, dia tenggelam. Dia baca doa tu, dia tenggelam, dia timbul. Tapi kalau kita tak ada sungai, macam saya selalu amalkan. Ambil gayung. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ghusla minal hayatillahi ta'ala, mandi. Dia akan membuangkan seluruh sakit badan. Kalau ada yang melekat di bahu, di badan, di tengah, waktu kita keluar memancing ke apa, dia akan buang. Macam tu. Okay. Jadi kita nak bermain malam ni kena beradab. Okay, tak adalah Zakura biasa-biasa je. Saya dibantu oleh sahabat-sahabat saya. Tu, MSJB tu. Awak jadi MSJB. Dia masuk ke MSJB, insyaAllah. Kami bergabung sedikit perkongsian. Jadi, macam itulah. Okay, Alhamdulillah hari ni atas bantu sahabat dan pergi sini, insyaAllah. Dan terima kasih sekali lagi. Syawal, aku suka lah main. Dah lama dah aku tak main. Okay. Sebenarnya aku memang cuba untuk bagi benda masuk dekat dalam badan aku. Kasih bolos sikit. Tak payah aku jadi cari orang uji nyali. Okay. Sakura. Okay. InsyaAllah hujung bulan ni tunggu saya beraksi dengan MSJB. InsyaAllah. Mungkin kita nak main. Hari tu kita orang main tabu cermin. Tapi bukan akak yang dirasuk. Orang lain yang dirasuk. Saya main tabu cermin. Bloody hell. Syawal cakap, Daisy baca bloody please come to me. Aku cakap baldi. Aku takut. baldi. Memang ada penampakan tapi tidak ada cermin. Tapi aku nampak dia boleh menjelinap. Tapi pada waktu itu kerasukan terjadi pada base. Betul tak Syawal? Dan pada waktu itu sebab apa dia kerasukan? Sebab dia dapat batu merah dekat situ dia ambil. Bila dia ambil, nanti cek bukakan kunci. Siapa? Bukakan kunci siapa? Aku kena banyak bermain Syawal. Bila dekat KL ni aku tak banyak tim yang pandai-pandai. Diorang ni hunter biasa je. InsyaAllah aku buka kunci. Okay. Minggu depan aku akan bertapa. Saya first time tengok kakak hunting malam ni. Mengapa tak berjumpa page kakak? Okay. Page saya yang pertama, Daisy Hunter Paranormal Project Malaysia Indonesia dah kena hack. Banyak dah satu Malaysia pergi. Yang kedua pun kena hack. Orang tak tahulah, orang tak suka. Orang jealous. Lepas tu, saya stop PKP. Lepas tu, saya pergi Bigo. Bila buat dekat Bigo, saya tak boleh serasi. Sebab apa? Di sana lebih banyak permainan prop. Angin. Tak tahu? Nanti aku check. Di sana banyak permainan prop. Jadi saya come back ke Facebook. Jadi untuk kali ni explore saya memang buat solo. Memang saya akan selalu solo. Tapi saya suka korang masuk. Tapi saya suka main dengan MSJB sebenarnya. Sebab kakak so sekarang kakak ada page lah. Inilah page saya. Saya ada YouTube. Nanti kakak masukkan semua. Tapi sayang. 1000 kali sayang. Sangka ku kan ke mati. Cerita kasih kita rupanya seketika. Okay.
semua video-video saya waktu saya bertapa di Gora, sewaktu saya terperangkap dalam dunia bunian. Setahun lah kakak jadi bodoh-bodoh lepas keluar daripada bunian. Itu pun disebabkan ada keilmuan sedikit. Waktu tu kakak dah pening-pening. Memang kita kalau masuk dalam dunia bunian kita susah nak lepas. Allah uji saya pada waktu tu. Saya cuba mengikut arahan. Saya minta maaf pada yang lain tu. Okay. Jadi Cik Aris tu lah kan. Tadi saya pun try scroll. Lepas tu terjumpa lah kakak. Saya buka rupanya perempuan buat barang solo hunting. Tapi hari ni macam tak best je. Sebab kita ada budak ni. Korang terlepas saya pergi dekat Bukit Fraser. Tapi saya tak boleh buat live. Sebab saya cover budak tidur tu kat tadi tu. Jadi aku yang kena jadi perawat. Aku yang kena backup diorang. Jadi aku yang tak boleh buat live. Maksud tu kita tidur kat sana. Tapi banyak. Waktu kita tidur tu banyak gangguan. InsyaAllah nanti. Dan kalau korang nak try uji nyali, boleh contact. Kalau korang ke KL, boleh PM dari saya. Nanti bila keadaan hunting, korang boleh ikut sekali. Korang boleh duduk untuk meditasi. InsyaAllah. Jangan risau, kita pagar dulu. Pagar tu maksudnya korang tak akan lari lah. Sebab apa? Ada kes, bila buat meditasi, benda tu dirasuk. Bila rasuk, kalau dapat yang garang, dia akan macam tu. Itu kalau yang garang. Kalau yang selalunya selalu dapat lembut lah. Tengoklah apa yang masuk macam tu. Tapi kalau korang berzikir kuat, dia tidak akan dapat masuk badan korang. Tapi korang akan dapat rasa kehadiran dia. Dia cerit lah. Rasa macam ada orang lalu lah. Rasa orang panggil lah. Boleh rasa. Baru korang dapat tahu. Yang penting bila korang berada di lokasi, korang dapat rasa benda tu. Kalau tak ada. Kalau tengok dalam live je tak best. Jadi kalau korang nak rasa, boleh je. Saya okey. Kalau hujung bulan ni insyaAllah saya pergi ke Johor Bahru. Lepas tu saya ada sentiasa dekat Kuala Lumpur. Okay. Tapi tadi Syawal memang best lah main. Dia masuk separuh lah. Takutlah kakak. Tak takut lah. Tak ada masalah. Tak ada. Dia macam ni. Kita akan pagar korang dulu dengan jalan Allah. Lam alif. Macam ni lah. Korang buat ambil daripada kanan. Okay. Bahu. Tarik ke bawah. La khayyum. Buat lam alif. La khayyum wa khayyum la yamud. Itu pemagaran. Bismillahirrahmanirrahim. La khayyum wa khayyum la yamud. Niatkan dalam hati. Itu cara pemagaran. Ataupun cara pemagaran diri banyak. Dengan membaca ayat kursi dan memakrifatkan anda berpusing di mana bermula di situ berhenti. Kemudian bayangkan api naik. Itu cara pemagaran. Banyak lagi cara pemagaran yang boleh korang buat. InsyaAllah yakin diri. Kun fayakun Allah. Bila kita yakin Allah, kita yakin, maknanya benda terjadi. Dia tak akan dapat masuk. Dia cuma bermain je. Kata nak tengok hantu. Tengok tak best. Lebih baik korang merasakan kehadiran dia. Baru best. Akak pun kalau dengar lompat. Seram. Serius. Ya kak, pernah tengok para lelaki medium energy besar masuk dia punya jerit. Saya pernah terjadi tu dengan MSJP, dengan Alang di Atlantis, Johor Bahru. Kerasukan masuk kepada salah seorang budak. Kurus je. Tapi dia punya suara satu alam dengar. Wow. Macam tu. Waktu tu kita berlawan menggunakan keris. Waktu dekat Bigo terus kita ban. Masuk dekat Facebook. Zikir. Seorang lawan. MSJP lawan. Apa tu benda tu? Dia pula lalu-lalu depan. Okay. Syawal berlawan. Kami dekat belakang ni berzikir. Waktu zikir-zikir tu, ada budak yang kena kasut tu, dia berlari daripada tepi ni, dia berlari pergi sini. Saya ingat lagi, yang tu betul. Sampai Syawal waktu tu lemah. Dan pada waktu pagi kita cuba keluar daripada Atlantis tu, nak tengok. Sebab benda tu dah,
Waktu yang tu nanti Kak ada cerita dekat dalam next episode. Jadi saya dah buat kerja untuk kaca ni. Kau kacau yang rambut yang pakai topi tu, yang rambut panjang tu. Tu yang pakai lampu tu, kau kacau dia. Abang Mi. Sebab dia tu penakut. Dia aku punya agensi. Dia penakut. Kau kacau dia. Yang dua orang tu berisi. Kau kacau dia. Kacau dia. Abang Mi nak test tak? Duduk sini. Ada orang nak hantar. Rasa. Dia dah hantar dah. Tak apa, nanti tanya seorang okey tak? Syawal tanya. Oh, takut belaga lah. Abang ni dia ni ada. Dia ada isi, dia ada harimau tapi dia tak pandai guna. Dia ada SIM tapi dia tak pandai guna. Jadi takut ke kau. Macam tu. Tak boleh halang, tak boleh. Abang ni semua berisi. Tak payah. Okey, tak payah kata. Okey, insya-Allah tak payah. InsyaAllah nanti, insyaAllah kalau ada dia tak bagi. Sekejap. Allah. Kalau saya ada, ni adalah orang-orangnya. Ni Abang Mi. Okey, Syawal. Tengok. Nak tanya Kak. Akak biasa macam mana cek tahu badan Daisy ada. You nak tadi tapi tak payahlah takut lagi. Saya hunting jam macam ni je. Saya hunting pukul 12 lah start. Bukan tak nak. Boleh buat. Pukul 12. Nak buat tu boleh, takut belakang. Ni saya punya ketua agensi Bigo, Abang Amir. Kalau korang ada Bigo, boleh follow Abang Amir. Macam biasa, Hero Alang. Dan kita ada Abang Syam. Abang Syam pun Facebook. So hari ni kita tak test lah sebab semua ada isi. Malam esok adalah lagi ke, insyaAllah. Tapi besok saya ingat saya nak pergi resi siang lah. Korang nak tengok ke? Banglo Farah. Banglo Farah tak ada apa-apa lah. Tengok pemandangan. Baru-baru ni siapa buat? Ngarut tiba-tiba ada. Oh, ada satu tempat ni yang abang ni nak pergi. Dalam TikTok petang dia pergi ke dalam TikTok Pergi Ampang. Air terjun. Okey, besok petang saya pergi bawa Bukit Ampang. Korang tak tengok kita orang buat Bukit Ampang itu. Oh, harimau semua keluar. Banglo Farah pun tak ada apa-apa sebenarnya. Tapi InsyaAllah besok saya cuti. Saya buat. Dia buat okey. Dah pernah tengok. Boleh pergi je Bukit Ampang. Satu tim Farah ni dia buat. Okey, boleh. Tapi Bukit nampak ada pupa lalu jalan tapi tak ada kepala. Kalau boleh nak tengok akak hunting. Kalau lah. InsyaAllah boleh. InsyaAllah. Kepala tak ada. Padahal ada rambut. Esok saya resi. InsyaAllah hari Sabtu. Hari Sabtu nak pergi ke Kajang. Tapi tempat tu baru je 2 orang. Orang mati bunuh diri dekat taman. Kemarin saya pergi. Tak tahulah. Dia buat macam ni. Tapi nampaklah kat belakang ni. Macam rambut. Tapi dia beritahu spray kat situ. Anti tak kepala. Semalam saya pergi tu. Semalam memang aura dia memang gila. Saya tak buat parah semalam. Tapi kalau korang kenal Bos Wan Bigo, dia buat semalam. Kita orang pergi sana. Aura dia boleh tahan. Kalau tengoklah macam mana. Kalau Abang Amir pergi, kita pergilah. Okay. Kita akan pergi satu lagi lokasi dekat Kelang. Lokasi dekat Kelang. Okay. Kelang ke Alice. Tempat ada juga kat Taman Rakyat. Kat Taman Rakyat lah dapat Bos Wan. Bos Wan dia tak explore semua.
Semua tempat dia pergi. Dia tak explore semua sebab kena balik. Okey, boleh. Kak Alice terima kasih. Macam mana tanjak okey ke? InsyaAllah. Tapi kalau korang ada dekat saya ada satu projek projek Daisy Hunter, saya open pada semua yang nak jadi uji nyali 1 jam RM100. Kalau sudi terima, duduk ikut saya, duduk sana 1 jam RM100. Open pada MSJB juga. Okey, macam dulu Syawal. Macam projek aku dulu. RM100 tu bagi dia orang ke apa? Seorang dia duduk uji nyali 1 jam. Diorang bagi kita ni. Saya bagi dia. Oh. Kita nak offer. Siapa Okey. yang nak jadi volunteer. Tapi dalam bigo ni tak ada kat viewers. Okey, ingat tak? Dulu kita ada seorang subjek budak MSJB. Dia duduk lama dan waktu tu kena ganggu tau korang. Bunyi kecing. Banyak sangat ganggu. Pasal kalau buat dengan MSJB, Johor. Kalau buat dengan MSJB, dia suka buka. So kecil-kecil. Aku pun dah duduk. Aku cakap okey still. Lepas tu aku kasih dia. Aku kasih 100 ke aku kasih 50 ke gitu. So untuk setiap projek Daisy Hunter memang macam tu. Paling tinggi hari tu RM1,000. Waktu tu saya ada duit lah. Lepas tu nombor 2, Apai. RM300 untuk 1 jam live. Apai dulu. Kemudian ini. So sekarang saya nak buat. InsyaAllah dah ada rezeki kan bulan depan. Siapa yang sudi, boleh DM. Mungkin kita akan buat kat Johor. Waktu aku turun Johor. So budak MSJB boleh open lah. Ada boy. Saya singgah. Okey. Nanti kita bincang dengan Syawal. RM100 untuk 1 jam. Kalau tak tahan, kalau setengah jam RM50 saja. Supaya nak bagi view rasa macam mana keadaan bila duduk di tempat yang angker dan keadaan dunia batin dibuka. Macam tu. Boleh? Okey, kita start bulan depan. Memang macam kerja welding kat dalam. Kalau dapat pondan lagi bagus. Saya mencari-cari pondan. Boleh lah. Tukar kejap. Syawal kan? Syawal tukar kejap. Kalau korang ada kawan pondan, aku nak sangat ambil diorang letak. Bukan nak kena orang tak. Nak bagi diorang duduk rasa je macam tadi. Kalau nanti saya kat KL sebab 25 dan 26 ni saya ada ke KL. Siapa? Syawal. Boleh. Ini berapa bulan? Ini dah 28. Oh, bulan depan. Kalau 25 minit nak 10 minit tak mau. Ini kan pula sejam. Come on lah Eri. Okey, kalau korang ada kawan, cabar kawan korang. Jangan takut lah. Tapi permainan akan dimulakan dengan MSJP lah. Dia akan buka. Kita akan kasih, macam biasa lah MSJP sebab korang ni kita akan kasih korang allowance lah. Kadang pondan ni ada yang berani. Itulah tapi saya cari pondan tak jumpa. Indah. Pondan pengkit ada. Saya pernah ni offer pengkit. Kerah. Hantu datang. Jenuh. Syawal pergi hantar makhluk-makhluk ke situ. Dia punya dia punya zikir tak lepas. Saya nak diuji. Engkau mana boleh? Syawal. Syawal boleh je kalau Syawal. Tapi Syawal dia tak ada buka diri. Tak payahlah Syawal. Aku kasih juga kat kau untuk tolong bukakan. Kita cari budak kosong. Engkau dah mana? Aku dinyali abang aku ni Ayah Amir ni. Nanti kalau dia terima offer nanti dulu KL dulu. Tapi kau kena dekat KL lah. Waktu kau ada dekat KL, aku insyaAllah aku ajak abang Ayah Amir. Okey. Gurau je. Tak ada gurau. Aku akan bayar dekat MSJB. Itu projek aku. Kau faham kan aku punya projek macam mana? Kelakar pada. Kelakar. Itu kontrak saya dengan MSJB. Jangan risau. Cuma cari subjek. Kalau dapat pondan. Kalau dapat pondan okey. Kalau tak dapat pondan. Budak-budak kita. Oh tak nak lah. Aku dah view. Tak pun budak MSJB ke. Kalau ada budak MSJB ya. Budak MSJB yang kosong. Belah utara tak datang ke Kak Muiz. Lama tak dapat Muiz. Utara datang. InsyaAllah akak akan baru kerja PKP. InsyaAllah datang. Kita pergi jumpa Tok Singa. Saya ramai kawan kat sana. Tok Singa. Zakuzah.
InsyaAllah. Tapi tu dia dah tak boleh dah tu. Dia busy dah glamour. Kalau di hutan dengan di bangunan rumah, yang mana paling suka kakak hunting? Saya suka di hutan. Kerana mereka duduk di hutan. Di rumah saya tak takut. Tapi di rumah tu saya takut. Saya seram. Sebab apa kan? Nak masuk bilik tu terkejut. Kadang tak apa-apa terkejut. Itu yang malas tu. Okey Cun. Boleh. Korang jangan lupa follow Ayah Hamil dekat Bigo. Kalau korang follow Bigo, ramai je anak buah. InsyaAllah. Okey boleh. So nanti aku akan buat ni lah. Aku tengok gaji aku bulan ni. Lepas tu aku terus buka poster. Siapa saja boleh. Untuk kali ni. Jadi korang ramai-ramai datang tengok budak tu dia uji nyali. Tapi kita tak uji kosong. Kita buka semua. Kalau dia kena duduk sejam juga. Tak kira. Sonok. Saya comeback Facebook. Dekat Bigo pun saya buat juga. Tapi kat Facebook saya cerita seram. Segmen cerita seram dengan nyanyi-nyanyi. Okay. Confirm 25-26. Okay. Asap. Dua Bashar. Okay. So korang dah boleh tidur. Kalau tidur, jangan lupa baca doa. Akak yang 5 pun masih terkejut juga kalau kita kosong ni. Tak tahulah apa tu lagi. Dia kalau orang yang ada buka aura, dia lagi takut. Kita lagi takut. Sebab kita nampak. Kalau macam orang biasa, dia tak nampak, dia tak takut. Kalau macam kami nampak. Kalau tak nampak pun kami rasa dia. Lipat dia. Nanti kita cerita pasal bunian. Saya pernah terperangkap di dalam perkampungan bunian. Tak ada dah. Setahun. Kata macam tak betul. Siapa yang pergi, Eri boleh pakai ni. Studi bukti. Okay. So, saya matikan live kat sini. InsyaAllah kita jumpa lagi. Terima kasih Syawal atas permainan. Mantap. Kita jumpa nanti. Nanti aku DM kau. Okay, untuk projek tu. Terima kasih semua. Bye. Assalamualaikum.